Kucing ni ada 3 cara mitok. Yang pertama bunyi. Mana mitok nasi kita makan tadi. Yang kedua ialah dengan gesek kaki kita. Dia gesek tu bukan dia gatal. Dia nak sikit makanan kita. Kita bodoh, kita dah tahu kala. Faham? Yang ketiga, dia akan ulur tangan. Dicuik. Ni sekolah kan, cuik. Kita tengah makan kepuk kan? Ya, kepuk ni kepuk rebus. Dia cuik. Kita tengok, boh. Tak. Tapi dia cakap bahasa kucingnya. Nampak. Tuhan atur dari azali dia Tuhan tu. Pada hari tu Tuhan nak beri kita pahala atau tak embuh. Kita pun beri dia makan. Pahala besar kita. Bodoh tak nampak, dia terajang kucing. Hambak tu. Bodoh tu tak nampak. Allah berbuat depan kali surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan setengah daripada rezeki yang kami beri kepada dia sedekah pula ke orang lain. Faham lagi? Dah. Termasuk natang.